Dah beli tudung sarung Amara viral ni tapi tak tahu macam mana cara pakai tudung sarung ni. Sarung je macam biasa tapi dekat bahagian muka ni nak nampak kemas kena pin tudung juga kak. Ika pun pin je dekat bahagian bawah dagu ni. Pin macam biasa tapi lagi nampak kemas tau bila kita dah pin. So dekat bahagian bawah ni dia nampak jadi macam ni kan. Akak lipat je. Tutup. Kan senang. Lepas tu bahagian owning dia ni akak adjust balik bagi ikut bentuk muka. Ikutlah keselesaan. Tak nak lipat dia macam ni. Tak nak lipat macam ni. So kalau nak lipat, lipatlah kemas-kemas. Bagilah cantikkan sikit, nampak lagi kemas kan. So macam mana nak bagi nampak tak macam pakai tudung sarung? Cara dia, seng-sengkan atas bahu macam ni. Lepas tu pinkan kiri kanan bahu, bagi nampak lagi cantik draping dan kemas. So bila kita pakai macam ni, orang memang takkan sangka kita pakai tudung sarung. Sebab dekat depan cutting V, tapi dekat bahagian belakang dia jenis cutting curve. Cantik kan? So kalau akak berkenan dengan tudung sarung yang akak pakai ni kan, tak nampak macam tudung sarung lah orang kata kan. Akak boleh check out dalam Bekun Nikah. Tengah murah ni, harga memang tak masuk akal. Beli sekarang kak, jangan tunggu-tunggu.